Okey, boleh tengok video ni cara-cara nak cuci perut lembu. Siapa peminat perut lembu tengok ni cara dia buat ni. Ambil sebut baking powder tu, tabur sikit. Lepas pada tu tak asam limau sikit, bonyoh sikit. Ambil air kapur basuh air kapur, tuah di perut tu. Cara macam ni dapat mempercepatkan lagi nak buat hot itai dia tu kena buat biar jadi putih ke ni. Baru bersih molek. Lepas dah bersih ke ni tak boleh bilah. Bilah dengan air bersih ke apa. Cuci molek tak boleh rebuh perut rebuh dia kak bubuh serah kuah. Daun 50 apa nak suruh hilang hanyir dia ni sikit cara ni dapat menghilangkan bau hanyir dia. Apabila siap masuk gini kak boleh hiri perut kek biasa orang buat air asal aku kapal sedap lah ni. Ni kita buat rendah masuk rendah sedap juga perut ni masuk rendah ni. Biasa orang masuk tu apa